akan tanya soalan ni kepada Senator Siva dan saya juga akan cuba jawab lah. Apakah perasaan Senator Siva apabila Datuk Seri Zahid Hamidi macam kawan baik, sahabat baik memeluk pemimpin DAP, ada birthday cake kat sana bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan, khususnya pemimpin DAP. What is your feeling? Do you feel that this is a game or do you feel betrayed? Tak, kita tahu ini politik. Okay. Seminggu sebelum tu kita dah maki sama sendiri before election. Okay. Selepas tu minggu Datuk Seri Zahid datang Padang Serai, first appearance after the election as a TPM dekat Padang Serai. Yeah. Saya berkemping untuk Pakatan Harapan masa tu. Yeah. Saya cakap agak pelik kerana sebagai seorang calon, saya sepatutnya minta undi orang undi saya, tapi saya minta undi Pakatan Harapan. So begitu juga Datuk Seri Najib. Kita tahu ini politik, ini survival. Okay. Tapi kalau dia peluk sana, dia pun peluk 2 kali kat kita. So kami tak rasa sangat lah. Okay, tapi sama ada dia jujur je, cuma dia seorang je tahu. Dia dengan Tuhan je tahu. Tapi bagi saya, sebagai seorang pemimpin yang kami percaya, yang MIC masih bertegur dengan dia, MCA masih bertegur, saya rasa dia ada tanggungjawab terhadap kita. Dia kena jaga kita. Jangan asyik jaga kawan baru, kawan lama harus dijaga. So saya percaya mungkin ada penyelesaian. Kalau tidak ada satu perubahan besar, saya tidak pasti terpulang kepada kepimpinan. Bagi saya formula ini agak baik, tapi cuma Barisan Nasional kena jaga MIC dan MCA.